Ni part tu dia, tu bahagian perempuan. Ada female part tu tau. Kan? Ni kau. Ni untuk bahagian lelaki lah. Dan apa yang paling best katanya untuk surau ni, dia subuh pun ada. Mana ada imam sini. Jom, kita tour dalam. Besar gila. Baik, betul. Lepas tu berekon kan. Mantap tu cakap mungkin aku rasa betul lah kot. Mall kat Malaysia yang pertamanya ada musola subuh, Zuhur, semua lima ada. Lepas tu untuk kalau dia buat untuk solat lah, untuk solat Jumaat kan dia akan buka sampai sini. Positif lah kan. So dah tak payah kenyang-kenyang korang duk shopping kat atas bagai sekali kan. Alamak nak solat kan, tak payah. Turun bawah terus ada masjid. Settle masalah. Kita pakai kelas kan. Jap, satu lagi. Nak solat kena bayar. Itu je kat sini. Sebab apa? Tu nampak? Pakai motor, pakai kereta semua kena bayar. Tapi apalah sangat tu solat. Dah gitu.